Selamat datang. Pernah tak anda scroll media sosial? Lepas tu nampak satu post. Seorang usahawan muda tunjuk kereta mewah dia dan tulis caption macam, "Dulu cikgu cakap saya takkan ke mana-mana." Mesti pernah nampak kan? Selalu sangat nampak. Sumber-sumber yang anda kongsikan hari ini, ia macam memaksa kita untuk tanya satu soalan penting. Adakah diorang ni wira zaman baru yang buktikan sistem lama tu salah? Atau ada sesuatu yang lebih merisaukan di sebalik cerita kejayaan macam ni? Jom kita bedah siasat sikit fenomena ni dan cuba faham apa sebenarnya yang berlaku bila orang mula anggap ijazah tu tak lebih dari sekeping kertas. Soalan tu memang tepat pada masanya. Apa yang menarik dalam bahan yang anda kumpulkan ni ialah ia mendedahkan satu ketegangan yang sangat nyata dalam masyarakat kita sekarang. Di satu sisi, kita memang patut raikan semangat keusahawanan orang muda. Mereka berani, kreatif, tak takut ambil risiko. Itu satu benda yang positif. Betul? Tapi di sisi lain, yang merisaukan ialah bila kejayaan kewangan tu seolah-olah macam bagi lesen untuk merendah-rendahkan pendidikan. Seolah-olah ilmu tu satu beban atau halangan. Inilah dilema yang akan kita rungkai antara meraihkan kejayaan individu dan melindungi nilai ilmu untuk masyarakat. Betul tu. Dan fenomena ni bukan lagi cerita terpincir. Dalam nota yang anda kongsikan, kita nampak kemunculan satu golongan baru. Ada yang jadi influencer, ada yang pakar bisnes online guna dropshipping, yang pada dasarnya membina empire kewangan sendiri tanpa perlu sijil universiti. Kejayaan diorang dari segi duit memang tak boleh dinafikan. Ada yang cecah pendapatan 5-6 angka sebulan. Pada usia yang sangat muda pula tu. Ya, awal 20-an. Dan kejayaan material tu sangat visual kan, sangat mudah untuk ditayangkan kat media sosial. Kereta mewah, rumah besar, percutian mahal. Ia mencipta satu imej kejayaan yang sangat-sangat kuat dan menarik. Tepat. Tapi di sinilah ia mula jadi lebih rumit. Salah satu contoh paling tajam yang anda highlight ialah sindiran yang sering dilemparkan kepada guru. Ayat macam, "Dulu cikgu kata saya ni pemalas, tak ada masa depan. Tengok sekarang, pendapatan saya sebulan lebih tinggi dari gaji cikgu setahun." Bila saya baca contoh tu, ia betul-betul buat saya terfikir. Ia rasa sangat pribadi. Apa agaknya emosi yang mendorong komen macam tu? Adakah ia sekadar ego dan riak? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Mungkin macam satu bentuk balas dendam terhadap sistem yang pernah hakimi diorang. Itu satu pemerhatian yang sangat baik. Saya rasa ia gabungan kedua-duanya. Di permukaan, ia nampak macam keangkuhan. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ia menyentuh satu naratif psikologi yang sangat berkuasa. Kisah si underdog yang menang. Okey. Kita semua suka cerita tentang orang yang dipandang rendah, tapi akhirnya berjaya buktikan semua orang salah. Ia memuaskan emosi. Masalahnya dalam kes ni, musuh yang diorang kalahkan ialah sistem pendidikan tu sendiri. Guru, sekolah, universiti. Jadi sistem tu jadi penjahat dalam cerita diorang? Tepat. Dan bila naratif ni diulang-ulang, ia mula hantar satu mesej yang berbahaya kepada generasi muda. Lihat, sistem ni tak relevan. Kamu tak perlukannya untuk berjaya. Apabila sikap ini dinormalisasikan, ia bukan lagi sekadar kisah pribadi. Ia mula meracuni persepsi masyarakat terhadap nilai ilmu. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih besar. Adakah slip gaji tu satu-satunya cara kita ukur nilai seseorang? Saya faham, dalam dunia hari ini, duit tu penting untuk hidup. Tapi kalau kita ikut logik tu sampai ke penghujungnya, adakah ia bermakna seseorang yang berpendapatan RM50,000 sebulan secara automatik lebih bernilai, lebih bijak daripada seorang penyelidik yang bergaji RM5,000 tapi tengah usaha cari penawar kanser? Tentu sekali tidak. Hujah balas dalam nota-nota anda nampaknya sangat tekankan yang nilai ilmu tu jauh lebih luas daripada apa yang tercatat dalam akaun bank. Jauh lebih luas. Salah satu idea paling kuat daripada bahan yang anda kumpulkan boleh diringkaskan macam ni. Pendidikan bukanlah sebuah peta tapi sebuah kompas. Peta dan kompas. Menarik. Kerja tu. Tapi dalam dunia hari ini yang sentiasa berubah, peta tu cepat sangat jadi lapuk. Sebaliknya, pendidikan yang sebenar bagi anda sebuah kompas. Ia melatih cara anda berfikir, menganalisis masalah dan cari jalan walaupun anda kat kawasan yang tak dipetakan.
Maksudnya, ia bagi kita kebolehan untuk adaptasi. Betul. Perniagaan boleh gagal, trend media sosial boleh mati, populariti boleh hilang, tapi kompas dalaman tu iaitu keupayaan untuk berfikir secara kritis dan belajar benda baru adalah aset kekal. Aset yang anda boleh guna untuk cari jalan baru berkali-kali. Saya suka analogi kompas tu. Ia ubah cara kita tengok pendidikan. Jadi, ia bukan tentang menghafal untuk lulus, tapi tentang membina otot mental. Macam mana sumber-sumber ni jelaskan idea latihan cara berfikir tu? Ia digambarkan sebagai proses pembentukan watak dan minda. Fikirkan macam ni, bila anda belajar subjek yang susah kat universiti, anda bukan sekadar belajar pasal subjek tu. Anda sedang belajar tentang ketabahan bila berdepan dengan masalah yang rumit. Anda belajar cara urus masa antara tugasan dengan peperiksaan. Anda belajar cara bezakan antara sumber yang boleh dipercayai dengan maklumat sampah. Kemahiran hidup yang sebenar. Ya, semua ni adalah latihan yang membina disiplin, etika kerja dan kebijaksanaan. Ini kemahiran yang sangat relevan untuk seorang usahawan. Usahawan yang berjaya bukan hanya pandai menjual, diorang pandai selesaikan masalah. Dan asas kepada penyelesaian masalah ialah keupayaan untuk berfikir dengan jelas dan terstruktur. Okey, saya faham poin-poin tentang pembentukan karakter tu. Tapi, mari kita jujur sekejap. Sumber-sumber ni seolah-olah pertahankan satu sistem yang ramai orang rasa dah rusak atau ketinggalan zaman. Bolehkah kita salahkan 100% seorang anak muda yang pilih jalan pintas yang nampak lebih cepat berhasil berbanding jalan tradisional yang selalunya datang dengan hutang PTPTN dan risiko menganggur lepas habis belajar? Itu satu cabaran yang sangat adil. Nampak macam ada jurang antara apa yang diajar ke universiti dengan apa yang diperlukan dalam pasaran sebenar. Betul, dan sumber-sumber ini tak nafikan kewujudan jurang tu. Kritikan terhadap sistem pendidikan sedia ada tu sah. Tapi jawapan kepada sistem yang tak sempurna bukanlah dengan buang sistem tu sepenuhnya. Itu macam buang bayi bersama air mandiannya. Faham. Apa yang ditekankan ialah perbezaan antara pengetahuan jangka pendek dengan kebijaksanaan jangka panjang. Kejayaan segera selalunya dibina atas pengetahuan jangka pendek. Algoritma TikTok terkini, trend pasaran semasa, teknik pemasaran viral, ia sangat berkesan untuk masa sekarang. Tapi tak semestinya untuk jangka panjang. Tepat. Kebijaksanaan jangka panjang yang diasah melalui pendidikan, itulah yang bantu anda bila algoritma berubah, pasaran merudum atau model bisnes anda dah tak relevan. Ia bagi anda daya tahan, resilience. Jadi, ia tentang membina asas yang lebih kukuh. Bukan sekadar bina bangunan yang nampak cantik di luar, tapi rapuh di dalam. Okey, jadi setakat ni kita bincang tentang pilihan individu. Tapi apa jadi bila jutaan individu mula buat pilihan yang sama? Iaitu, pinggirkan pendidikan untuk kejar kekayaan segera. Sumber-sumber anda cadangkan ini bukan lagi cerita kewangan peribadi, ia isu nasional. Apa risiko paling besar kat sini kalau mentaliti ini jadi norma? Risiko paling besar ialah kita akan lahirkan sebuah masyarakat yang kosong di tengah. Kosong di tengah, apa maksudnya tu? Bayangkan satu ekosistem. Untuk ia sihat, anda perlukan berbagai jenis hidupan yang mainkan peranan berbeza, kan? Ya, betul. Sama juga dengan masyarakat. Kita perlukan usahawan dan influencer, sudah tentu. Tapi kita juga perlukan jurutera untuk bina jambatan yang selamat. Kita perlukan doktor dan jururawat untuk rawat orang sakit. Kita perlukan saintis. Kita perlukan guru. Semua peranan kritikal ni perlukan latihan formal yang mendalam dan bertahun-tahun lamanya. Jalan yang panjang dan sukar. Ya. Jadi, kalau naratif utama yang dijulang ialah buat apa belajar tinggi-tinggi, baik jadi kaya cepat, siapa yang akan sanggup bersusah payah lalui jalan tu untuk isi peranan-peranan ni? Kita akan berdepan dengan krisis kepakaran. Sebuah negara tanpa pakar. Itu gambaran yang menakutkan. Sangat menakutkan. Tiada inovasi, tiada pembangunan infrastruktur yang berkualiti, sistem kesihatan dan pendidikan akan lumpuh. Semuanya sebab kita terlalu fokus pada hasil jangka pendek individu sampai kita abai keperluan jangka panjang masyarakat. Tepat. Dan di sinilah terletaknya satu lagi pandangan kritikal daripada nota yang anda sediakan. Kisah kejayaan kaya tanpa ijazah ni, walaupun benar, adalah sebuah pengecualian, bukan norma. Exception, not the rule. Betul. Bahayanya bukan pada kewujudan kisah-kisah ni, tapi bila ia disalah tafsir.
Bila generasi muda tengok pengecualian ni dan anggap ia sebagai jalan standard yang mudah dicapai oleh semua orang, ia cipta satu harapan palsu. Realitinya, bagi majoriti besar masyarakat, pendidikan formal masih lagi laluan yang paling realistik dan stabil untuk bina kehidupan yang terjamin. Jadi, mengabaikan realiti ni macam ajak satu generasi untuk berjudi dengan masa depan mereka. Dan juga masa depan negara. Baik, jadi selepas kita faham masalah dan implikasinya yang besar ni, apa jalan ke depan? Adakah ini bermakna orang muda patut lupakan je impian nak jadi usahawan dan semua kena masuk universiti? Nasihat dalam bahan yang anda kumpul ni nampaknya lebih seimbang. Ia bukan tentang memilih satu atau yang lain. Betul, mesej utamanya adalah tentang integrasi, bukan penolakan. Semangat keusahawanan tu aset yang sangat berharga. Soalannya bukan ilmu atau perniagaan? Tapi bagaimana ilmu boleh memperkasakan perniagaan? Tepat sekali. Dan ada contoh praktikal yang menarik tentang bagaimana ilmu bertindak sebagai pelindung masa depan untuk seorang usahawan. Ini bukan lagi teori abstrak, tapi aplikasi dunia sebenar. Ya, dan ini sangat penting. Mari kita cipta satu senario mini. Bayangkan dua orang usahawan muda. Kedua-duanya nak mulakan jenama pakaian sendiri. Usahawan A didorong oleh semangat semata-mata. Terus terjun. Dia jumpa pembekal yang tawarkan perjanjian yang nampak sangat hebat. Okey. Usahawan B pula, walaupun sama bersemangat, ada sikit latar belakang dalam pengajian perniagaan. Apabila dia teliti kontrak daripada pembekal yang sama, dia perasan ada satu klausa tersembunyi. Klausa apa tu? Tentang penalti yang sangat tinggi kalau pesanan tak capai kuantiti minimum. Klausa inilah yang boleh perangkap dan hancurkan perniagaan usahawan A. Pengetahuan membosankan tentang undang-undang kontrak inilah yang akhirnya selamatkan impian usahawan B. Wow. Ini bukan sesuatu yang anda belajar daripada video motivasi kat YouTube. Itulah contoh terbaik untuk ilmu sebagai perisai. Ia lindungi anda daripada ditipu, dieksploitasi atau buat kesilapan bodoh yang boleh dielakkan. Anda jadi lebih bijak dalam buat keputusan. Anda faham risiko, anda tahu hak anda dan anda boleh berunding dengan lebih yakin. Betul. Jadi, ilmu itu bukan beban, tapi alat yang sangat berkuasa dalam arsenal seorang usahawan. Tepat sekali. Apabila kita gabungkan semua ini, mesej utamanya menjadi sangat jelas. Matlamat yang ideal bukanlah untuk paksa orang muda pilih antara jadi kaya atau jadi terpelajar. Matlamatnya adalah untuk tunjukkan kepada mereka jalan untuk mencapai kejayaan yang mampan bersama ilmu. Kejayaan material tu penting. Ya, tak dinafikan kepentingannya. Tapi, ia jadi 1000 kali lebih bermakna dan kukuh bila ia dibina atas asas pengetahuan, etika dan kebijaksanaan. Ini membawa kita kepada satu seruan penting yang dipetik daripada sumber anda yang saya rasa merumuskan segalanya dengan sempurna. Yang mana satu tu? Seruan itu berbunyi, jadilah generasi yang berjaya dengan ilmu, bukan berjaya sehingga menghina ilmu. Frasa ni, ia menangkap keseluruhan intipati perbincangan kita. Ia raikan cita-cita untuk berjaya, tapi pada masa yang sama, meletakkan adab dan hormat kepada ilmu sebagai syarat utama. Gabungan harmoni antara pencapaian material dengan ketinggian budi dan akal. Itulah kejayaan sejati menurut mesej ini. Jadi, untuk kita gulung semula perbincangan kita dah lihat bagaimana fenomena merendahkan ilmu ni bermula daripada kisah-kisah kejayaan material yang dipaparkan secara meluas. Kita juga dah kupas idea bahawa ilmu ni lebih daripada sekadar tiket untuk dapat gaji. Ia adalah kompas dalaman yang bina watak dan daya tahan. Dan yang paling penting, kita nampak risiko besar yang menanti jika sebagai sebuah masyarakat, kita mula pandang rendah pada kepakaran. Kesimpulan akhirnya, kejayaan hakiki itu ukurannya bukan pada slip gaji, tetapi pada nilai diri yang dibentuk oleh ilmu dan akhlak. Tepat. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk anda renungkan. Sepanjang perbualan kita banyak pertahankan kepentingan ilmu dalam kerangka tradisional. Tapi kita juga kena akui, seperti yang anda bangkitkan tadi, bahawa dunia telah berubah. Dan mungkin sistem pendidikan itu sendiri perlu berubah. Betul, sistem tu pun kena berevolusi. Jika kita terima hakikat bahawa kaedah pembelajaran di sekolah dan universiti mungkin tak lagi sepenuhnya selari dengan aspirasi dan cara fikir generasi baharu yang lebih dinamik,
maka persoalannya bukan lagi sama ada ilmu itu penting, tetapi bagaimana ia seharusnya disampaikan. Satu anjakan perspektif yang penting. Jadi, soalan untuk anda fikirkan ialah, bagaimanakah sistem pendidikan itu sendiri boleh berinovasi? Bagaimana ia boleh mengintegrasikan kemahiran keusahawanan, celik digital dan pembelajaran praktikal ke dalam kurikulumnya, supaya ilmu itu bukan sahaja dilihat relevan, tetapi juga diraikan dan dihargai oleh satu generasi yang kini melihat takrifan kejayaan itu jauh melangkaui sekeping sijil.